Salam guys, saya jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan dan kali ni aku nak tunjuk korang satu kipas auto jenama Rezo Ventus. Kipas ni aku plan nak tukar dengan kipas biasa yang pakai regulator kat ruang tamu aku ni. Teringin juga nak rasa yang pakai auto, yang pakai remote gitu-gitu kan. So sekarang ni kita bawa keluarlah segala isi perut yang ada dalam kotak kipas ni. Boleh kata hampir semua barang ni dia balut dengan plastik. Memang terbaik. Kipas ni walaupun pendek sikit bilahnya berbanding dengan kipas sedia ada kat rumah aku, tapi dia ada 5 bilah daun kipas. Bila 5 bilah ni insya-Allah angin dia lebih kuat. Kali ni aku ambil yang jenis yang ada lampu dekat bawah dia. Kita tarik keluar safety cable dan yang ini adalah bracket plastik untuk batang besi ni. Ini wayar 3 core. Kita sambung dia ikut warna. Yang biru sambung dengan hitam. Yang kuning sambung dengan hijau. Dan yang merah sambung dengan coklat. Safety cable masuk ke dalam batang ni, termasuk juga wire 3 core. Dan kita masukkan dia ke dalam ngam-ngam fit. Korang kena tengok lubang yang terdapat dekat situ. Kita masukkan skru ke dalam lubang ni. Dua batang skru kita dah masukkan. Dan macam biasa kita masukkan dia punya washer dan washer spring. Lepas tu kita masukkan nut dia. Aku pakai spana dan pelayar untuk ketatkan. Dua pin ni korang jangan lupa tau. Benda ni lah akan menghalang skru dan nut ni daripada terbuka. Yang ini set untuk kita pasang bilah kipas. Kita letakkan pelapik ni, ambil bilah kipas and then kita masukkan skru ke dalam lubang yang disediakan. Kau ulanglah untuk ke-5 bilah ni sampai siap. Berbanding dengan kipas sebelum ni hanya 3 bilah sahaja, tapi kali ni 5. Secara teknikal dia kita harapkan angin dia lebih kuat. Okey, kita masukkan kon. Kita masuk wire yang terkeluar ni. And then barulah kita ikatkan skru. Yang ini kon sebelah atas. Yang ni kita ikat balik skru yang menyambungkan safety cable tu. Dia bukan apa, aku takut hilang je sebenarnya. Kita ikat balik. Yang ini part yang kita akan sambung dekat penyangkut siling nantilah. Ikat balik, kasih ketat-ketat. Aku guna pelayar dengan spana. Last macam biasa, kita masukkan pin ni ke dalam lubang skru. Okey, kali ni aku tunjuk cara nak pasang part-part ni bila kita dah ada ke atas nanti. Ni aku tunjuk je tau. Sebenarnya bila kita nak naikkan kipas ni, benda ni kena buka dan pasang ke atas nanti macam ni. Inilah kipas lama aku. Jenis yang nak control speed pakai regulator. Jadi kali ni kita nak tukar pakai yang auto. Baru nampak best kan. So kita on dulu. Sebab kat atas ni kita nak check mana satu wire neutral dan mana satu wire api. Ni wire api. Yang biru ni wire api. Ni penting tau. Kita kena check dulu. Dah jumpa mana satu wire api, kita off. Dan kita buka balik part yang tadi aku tunjuk kat korang tadi kan. Yang ni kita kena buka. Getah penyangkut ni boleh dibelah dua. Senang kerja kita nak
pasang, nak masukkan getah ni. Pelan-pelan angkat kipas ni. Dah masuk, kita masukkan dia. Masukkan skru panjang ni. Ini dah rupa bila kita dah masukkan skru. Masukkan washer spring, dan kita masukkan nut. Ikatlah, kita ikat macam biasa pakai skru dan spanner. Dan last, jangan lupa untuk masukkan pin. Safety cable ni korang jangan lupa nak ikat. Kau masuk balik ke dalam cangkuk atas tu, kau pusing, kau lilit, lepas tu kau ikat dengan skru yang ada dekat batang shaft tu. Untuk kita sambung wayar daripada kipas kepada wayar yang ada dekat siling. Ni kalau kau ingat, inilah wayar yang tadi kita test. Yang mana wayar biru adalah wayar api. Kita sambung dengan wayar coklat daripada kipas. Sekali lagi aku tekankan, wayar dekat siling tu korang kena check sendiri pakai test pen yang mana adalah wayar api ataupun wayar live. Ni penting sebab lain rumah, lain setting wayar oleh pihak wireman. Kalau ikutkan, ini adalah setting terakhir untuk kita siapkan pemasangan kipas yang dekat siling. Settle, tapi belum betul settle sebab kita kena pasang remote ni dekat dinding. Kita masukkan bateri yang disediakan, tapi regulator manual ni kita kena buka. Kita kena buka dan kita kena cabut. Kalau tidak, dia akan mempengaruhi bacaan pada remote control. Aku bagi tahu ni sebab dah try. Aku set kipas laju, boleh pula pusingnya perlahan. Tak boleh jadi, memang kena cabut. Dua wayar daripada regulator ni kau biar macam ni dulu. Lepas tu kita buka switch kipas ni tadi. Kita buka dua-dua skru. Aku pakai konektor ni untuk menyambung dua-dua wayar ni. Wayar ni kau terus sambung je. Kita sambung supaya api tu direct terus pergi. Wayar ni sebenarnya daripada switch terus naik ke kipas. Bila kita sambung, dia tak lalu mana-mana lah. Sebelum ni dia lalu regulator kan. Lepas tu kita dah masukkan wayar dengan konektor yang kita dah sambung tadi. Masukkan balik wayar ni dalam lubang switch kat dalam tu, biar dia tersorok. Untuk remote control, aku tak tebuk lah. Aku tampal je dengan double tape. Satu lubang aku ikat ke lubang sedia ada, dilekatkan dengan dinding menggunakan double tape. Nampak tak cantik pula ya tak? Tak apa, kita biar dulu. Kendian ada masa lapang, aku tampal lah lubang tu. Jom kita test kipas ni. Laju babe, laju. Angin pun kuat. Lampu okey, 2 warna, 3 warna lampu ni tau. Putih, oranye dan kuning. Terbaik, angin kuat, puas hati. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.